Okey, daripada segi rumah pula akan fikirkan langsir. Langsir tu mesti seragam dengan kita punya cushion colour dan juga sesuaikan dengan kita punya warna cat tu. Warna cat tu saya akan pilih warna yang boleh combine dengan macam-macam colour. Jadi saya tak perlu nak pening lah. Katakanlah saya pilih warna coklat, tapi saya punya dinding tu saya akan pastikan dia adalah warna-warna yang lebih lembut lah. Jadi itu yang akan saya buat. Dan juga yang paling penting, bunga tu mesti ada. Jadi untuk menaikkan seri dalam rumah saya. Untuk persiapan raya ni macam biasa-biasa lah. Cumanya rumah saya dah standby daripada awal dah buat, dah cat semua dah. Tema warna hijau kan. So macam biasa saya buat. Tapi untuk raya ni ada persiapan lah. Biasa-biasa je. Apa yang ada saya sental je. Akak ni dia simple je dia. Minta maaf cakap. Kalau barang-barang semua benda dah ada, bak kami baru pindah kat sini. Jadi kalau kata nak beli barang baru tu tak ada kot, sebab memang dah ada. Pakai yang ada tu kami pun baru pindah kan. Biasa kalau persediaan ni bukan dekat rumah asal, tapi saya akan balik kampung lah dengan family. Balik kampung, nothing special, just tukar-tukar langsir yang biasa-biasa je lah kan, dekat rumah apa semua. Lepas tu kalau tolongan nenek pun macam masak rendang ke, ayam ketupat. Saya paling suka ayam ketupat lah personally. Okey, untuk hari raya saya dah fikirkan, saya lebih suka kepada modern style lah. Kalau kita tengok dia ada macam wallpaper. Sekarang ni ada macam wallpaper yang pakai kayu tu kan. Apa nama dia? Yang itu pun memang cantik. Kalau kita gunakan, disesuaikan dengan rumah saya yang agak moden. Jadi kita nampak dia macam kombinasi lah. Saya memang akan suka lebih kepada design yang moden. Tema rumah warna biru. Sebabnya bila warna biru ni, bila kita sedang rehat, kita tengok warna biru, kita akan rasa tenang dan rasa kita nak tidur. Sesuai warna biru. Kami kelabu silver. Ingat tahun ni nak pakai silver dah, sebab ikut pada rumah pun kita baru masuk kan, memang pakai silver kan. Jadi teruskan dengan silver je lah. Dan apa silver? Akak suka silver dia. Akak memang suka hitam, putih, silver. Itulah. Jadi anak-anak semua ikut je. Kita nak tema pun nak kena fikirkan apa. It depends lah. Sama ada maybe blue, maybe like grayish green, something like that. Kita tak tahu kan akan datang macam mana tema dia kan.